Ada 3 sebab kenapa perempuan yang suka meluah masalah kat social media tak sesuai untuk lelaki yang nak bini masa depan. Kalau korang jenis yang bila ada masalah dalam relationship, kau terus update kat social media supaya orang tahu apa yang berlaku, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab hujung video ni ada cara untuk bezakan antara meluah semata-mata untuk take solution ataupun kau cuma meluah saja-saja dan kau tak nampak yang luahan tu boleh rosakkan kepercayaan dan masa depan relationship kau sendiri. Sebelum tu korang follow dulu supaya tak terlepas info menarik kat account ni. Korang like dulu, share dulu supaya ramai orang belajar juga. Yang pertama, lelaki akan rasa susah nak secure dengan korang. Kalau hal kecil dalam relationship pun boleh jadi konten kan, lelaki akan tertanya tau, nanti bila dah kahwin, bila ada masalah besar macam mana. Kedua, bukan semua benda kena cerita kat social media. Bila semua masalah kau kongsi kat orang ramai kan, bukan orang ramai tu boleh tolong pun. Diorang cuma tengok, lepas tu diorang judge je. Ketiga, cara tak sedarnya korang sendiri jatuhkan value diri korang. Kalau kau terlalu overshare kau punya hal peribadi, dia secara tak langsung dia akan buka ruang untuk orang lain mengata tau. Lelaki yang berkualiti ni biasanya dia suka perempuan yang pandai jaga privasi dia sendiri. Dan masalah ramai orang ni sekarang ni, bila sedih je, media sosial ni jadi tempat pertama untuk diorang meluah tau. Sedangkan bukan semua benda orang luar kena tahu. So cara nak bezakan meluah yang sihat dengan rosakkan relationship ni, cara dia kau kena tanya diri kau sendiri. Lepas kau post benda tu, masalah selesai tak? Ataupun makin ramai orang masuk campur tapi masalah tak selesai, jadi lagi teruk. So korang tengok video ni, kau setuju tak? Semua masalah relationship yang korang lalui tu tak perlu orang lain tahu dan tak perlu letak kat social media pun. Betul tak? Cuba korang komen.